Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam saluran Rafiq The Explanation. Korang pernah terbayangkan tak? Bila saya sebut je produk Milo, semua orang kenal dengan produk tenusuk ini. Milo bukan sahaja berkhasiat tetapi sangat sedap dan senang untuk dinikmati oleh semua golongan masyarakat yang berada di Malaysia. Namun, tahukah anda bahawa produk tenusu yang sangat terkenal ini lahir daripada sejarah kelam? Pada tahun 1934, ketika itu lahirlah goncangan kemelesetan yang sangat dahsyat ketika itu yang dikenali sebagai The Great Depression, di mana pengangguran menaik dan duit kertas hanyalah seperti tisu sampah, tisu tandas yang senang dibuang dan tiada nilai. Ketika itu muncullah seorang penganalisis, seorang saintis kejuruteraan makanan yang bernama Thomas Main, yang merupakan salah satu orang yang menciptakan produk tenusu terkenal ini. Dia mencipta Milo yang merupakan produk tenusu yang memberikan khasiat-khasiat dan zat-zat penting untuk kelangsungan pertumbuhan kanak-kanak ketika itu. Dia disuruh oleh negaranya ataupun kontraktornya untuk membina sebuah susu yang bukan sahaja berkhasiat tetapi sedap dan senang dinikmati. Akhirnya, Thomas Main membina dan mencipta sebuah produk tenusu yang kita kenali pada hari ini sebagai Milo. Diambil daripada Milo of Crotus, sempena nama seorang atlet Yunani yang sangat kuat, hebat dan mampu melakukan aktiviti luar biasa. Akhirnya Thomas Main mengembangkan produk Milo sebagai produk tenusu coklat yang sangat dinikmati itu. Tahun demi tahun, ramai kanak-kanak khususnya di Australia sangat suka dengan produk susu ini. Susu Milo ini sangat berkhasiat, memiliki malt, tepung dan beberapa zat-zat penting untuk meningkatkan kualiti kanak-kanak dalam sesi pertumbuhan. Inilah yang menyebabkan produk tenusu Milo ini sangat dinikmati oleh seluruh golongan ketika itu. Tak berapa lama kemudian, produk tenusu Milo ini terus diekspor ke seluruh dunia. Dan yang paling terkenal adalah di kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia. Malaysia mendapatkan produk Milo ini ketika era penjajahan British lagi. Dan setelah kemerdekaan, produk tenusu Milo ini sangat dinikmati oleh sebahagian besar masyarakat Malaysia. Hal ini kerana produk tenusu Milo sangat berkhasiat, mudah didapatkan, sedap dan rasanya yang membuatkan orang teringinkannya. Bahkan jauh lebih sedap, manis berbanding dengan produk tenusu lainnya. Bahkan produk ini juga menjadi asas kepada penciptaan ataupun ramuan dalam produk Malaysia seperti ABC Milo dan Milo Kepal. Ianya sebenarnya sedap serta mudah dinikmati oleh seluruh golongan Malaysia. Hal inilah yang menjadikan Milo sebagai produk kebanggaan tidak resmi. Kesimpulannya, produk Milo adalah produk yang menjadi bukti bahawa meskipun kita lahir di dalam sejarah yang kelam, namun dengan kebaikan dan segala khasiat yang kita bawa, ia akan mampu membawa kejayaan ke arah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak kisah ianya datang daripada mana, jika ia membawa khasiat dan
manfaat. Kelak ia akan membawa kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Apa pandangan anda dengan produk Tunsu Milo ini? Adakah anda pernah merasa Milo kepal ataupun ABC Milo? Saya pernah merasakannya dan ia sangat sedap, dan bagi saya sangat menyukainya setengah mati. Apa pendapat korang pula? Tulis komen di ruangan komen. Terima kasih telah menyukai video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen untuk video yang akan jauh lebih menarik pada masa akan datang. Bye-bye. Kita jumpa lagi.